Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang mendengar Tangan Kotor Poket Tebal, podcast khas sempena Hari TVET Negara yang membongkar kisah-kisah di sebalik dunia kemahiran. Tangan berpeluh tapi poket makin tebal. Betul tu Dayang. Hari ini kita akan bawa daripada satu institusi latihan yang terkenal di Malaysia, iaitu ETEK Batu Pahat, yang mana dia akan menawarkan kursus-kursus latihan TVET di negara ini. Kalau korang pernah dengar ILJTM yang menggabungkan ETEK, JMTI dan ILP. Nah, hari ini kita bersama dengan alumni ETEK Batu Pahat. Bukan calang-calang tempat, bro. Dengan kemudahan yang terkini, peralatan-peralatan teknologi yang terkini dibawa terus kepada ETEK Batu Pahat, kami menawarkan latihan kemahiran yang tinggi dan berkelas dunia. Betul itu. Tapi bukan setakat belajar je. Ramai alumni ETEK sekarang ni tengah dan sedang bekerja dengan syarikat multinasional. Bukan itu saja, tapi boleh buka bengkel sendiri, menjadi usahawan yang berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Pendek kata, tangan mungkin kotor tapi rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah Dayang. Untuk pengetahuan penonton semua, sejak tahun 2000 seramai 21,000 alumni telah berjaya dikeluarkan oleh ETEK Batu Pahat. Wow. Jadi dalam episod kali ini kita akan cungkil cabaran pengalaman alumni ETEK Batu Pahat yang telah belajar dan meneruskan bidang TVET di institut ini. Betul tu Cik Nafi. Jom kita mula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast sempena Hari TVET Negara, Tangan Kotor Poket Tebal, yang membongkar dunia sebenar, dunia kemahiran dari bengkel ke bank account. Hari ini kita akan bincang satu bidang yang sering dipandang sebelah mata, tapi hakikatnya boleh jadi lubuk rezeki. TVET dalam bidang kimpalan. Bersama saya hari ini, seorang juru kimpal profesional, bekas pelajar TVET yang berpengalaman dalam bidang ini. Selamat datang ke studio. Teknologis Muhaimin bin Muhammad dan Muhammad Syahrizan bin Muhammad Omar. Okey, saya boleh panggil Min dan Ijad. Okey. Baiklah, sebelum kita masuk jauh, TC Muhaimin dan Muhammad Syahrizan, boleh tak perkenalkan diri, latar belakang dan macam mana boleh ceburi bidang kimbalan ni? Kita mulakan dengan Min dahulu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya batch 231. Oh, okay. Dah lama dah ni? Dah lama dah. Okey, saya dalam bidang kimpalan. Berminat untuk kimpalan ni, saya start daripada sekolah teknik. Sekolah teknik. Sekolah teknik saya dalam bidang kimpalan. Masa itu dia kimpalan arka dan gas. Arka dan gas. Habis kepada sekolah teknik, saya apply LP di Kuchai Lama. Kuchai Lama KL, LP Kuala Lumpur dahulu. Bidang yang sama. Bidang kimpalan juga. Okey. Sebab tak tahulah, mungkin naluri ke Jiwa kimpalan tu tu, ada. jiwa kimpalan tu ada. Tapi masa ambil tu tak tahu kimpalan ni jadi apa. Betul. Okey, selepas habis ILP, saya bekerja dululah. Dan baru saya masuk ETEK Batu Pahat lah. Sambung diploma. Sambung diploma waktu tu, ya. Okey, macam mana pula dengan Bro Ijan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya batch 2 2002. 2002. Senior Senior lah. setahun. Okey, jumpa tak hari tu? Jumpa. Memang kawan dulu. Okey, alright. Saya bermula dalam bidang kimpalan ni. Sekolah teknik juga? Tak. Oh. Saya masuk ILP. Oh, terus masuk ILP? Ya. Okey. Tapi sebelum tu lepas sekolah, lepas SPM, saya kerja kilang dulu. Tahun 97, 98 sampai 2000 lah saya kerja kilang. Okey. Lepas tu dalam masa kerja kilang tu, saya terfikir, takkanlah saya nak kerja kilang. Kerja kilang je kan. Kita jadi operator kan. Okey. Apply lah IKM, mula-mula IKM. Oh, right. IKM di mana tu? IKM dapat IKM ni JB.
IKM Wah, JB. semua Dapat pilih dalam bandar-bandar semua diorang ni. Dapat kimpalan. Okey. Tapi saya tak pergi. Lah. Fikir masa tu tak apply kimpalan pun, apply auto. Memang masa tu tak minat. Memang tak ada minat dalam kimpalan. Kimpalan, lebih pada auto. Okey. Okey. Yang IKM tu tak pergi. Dapat pula ILP. ILP tu selepas IKM tu saya mohon ILP. Dapat kimpalan juga. Okey, daripada situ saya terfikir mungkin rezeki dekat bidang welding ni. Betul. Okey. Saya pergilah ILP Kuantan, Kebeng. Oh, okey. 2001. Saya sekolah menengah lagi. Okey. 2001 kat Kuantan. Masa tu setahun lah. Setahun. Ambil sijil kot waktu tu? Ya, sijil sampai okey. level 2. Level 2, alright. Setahun kat sana, lepas tu 3 bulan praktikal dengan dia punya apa ni, allowance dia RM45 sebulan. Sebulan. Dapat allowance. Dulu dapat allowance Belajar Ya, kemahiran dulu dibagi allowance. allowance ni. Alright. Dapat 2 bulan sekali RM90. Rasa macam bahagia Besar tu lah tu, besar lah tu. 2001 keluar je allowance, pergi Bandar Kuantan jalan-jalan. Oh. Okey. Lepas tu, okey. Sambung diploma. 2002 lepas LP tu saya kerja sekejap. Oh, sebab kerja. Okey. Kerja bengkel lah dengan bengkel dengan Cina kan. Lepas tu sambung lagi masuk apply attack pula. 2002. Itu itu jumpa yang- Jamin lah. Ya, Jamin. Okey. Okey, ramai orang kata bidang kimpalan ni kerja yang kasar. Tapi sebenarnya betul ke? Dan apa yang sebenarnya dalam bidang kimpalan ni? Apa yang dibuat? Cik Min, Okey, bidang kimpalan ni sebenarnya memang betul kasar. kasar. Kasar macam mana tu? Mental kena kuat lah. Oh. Salah satu. Betul. Kuat. Yang koyak tak boleh lah. Koyak tak boleh Koyak lah. tak boleh lah. Okey, lepas tu satu lagi dia punya expectation kimpalan tu masa zaman saya dulu tak mudah macam sekarang. Sekarang dia ada YouTube, boleh tengok. Okey. Betul. Welding, apa semua. betul. Zaman saya tak ada. Zaman saya dulu saya cari kerja, saya buka surat khabar. Buka surat khabar kan? Jadi kilang mana, kilang Masih mana sempat yang- buka surat khabar lagi ni. Sekarang surat khabar pun dah tak jumpa Sekarang dah. tak ada. Sekarang surat khabar pun tak ada dah. Sekarang budak sekarang ni boleh dikatakan amat orang kata apa? Beruntung lah orang Beruntung kata, lah, sebab kan? Tidak sepayah itulah. Apa tu pihak attack ada dia punya sektor untuk cari pekerjaan. Betul. Kan, ada. Macam Tidak ada zaman unit kami ses, tak kan? ada. Betul. Akses. Zaman kami semua cari sendiri. Semua cari sendiri Cari sendiri. Macam mana nak dapat ke tahap yang orang kata yang lumayan lah. Betul. Dia memang starting memang gaji sederhana lah. Gaji sekarang. Dia nak ke tahap yang orang kata gaji yang lumayan tu kita kena ambil sijil Extra tambahan. lah. Yes, Proses yang Itu lain kena lah. keluar duit lah. Tapi setuju tak kalau saya kata kalau nak mula dalam bidang kimpalan ni minat paling penting. Yes, betul. Betul. Betul ya. Betul, minat. Cik Jan. Tak minat tak jadilah kerja Tak minat pula. lagi. Betul. Kemahiran ni kena minat. Okey. Dia bukan macam kita kerja apa tu macam yang macam IT ke apa Duduk kan. kat office je tak kan, ada. pakai Dia kena blazer minat. kan. Sebab minat Panas. tu panas. Kan. Itu tajuk kita ni kan. Kotor, Tangan kita berabuk. kotor. Keadaan kita memang buruk lah orang Yeah. tengok kan. Kerja kotor lah, balik Kerja kotor. kerja semak lah. Memang bau Sebab besi lah. Kan? Memang bau Dulu besi. saya panggil ni geng-geng kimpal ni, geng-geng bau besi punya ni kan. Betul tak? Okey, betul lah tu. Jadi untuk Bos Sijan kita. Panggil Bos Sijan lah pula. Okey, apa nama kerja-kerja kimpal tu? Kerja-kerja elektrod namanya. Ya. Betul tak? Elektrod. Bermula dulu macam mana? Kekok tak nak buat kerja-kerja elektrod ni? Masa nak starting. Nak starting Okey. tu kan. Masa mula belajar, kalau tak sakit mata tu tak sah. Oh, tak sah. Itu mesti- yang mesti pakai apa mesti. semua? Google Dia apa? punya Mesti itu mask salam tu kan? pengenalan. Mukadimah dia. Muka Mukadimah dimah dia. dia. Kalau Saya- tak pandai kerja tu tak boleh lah buat kerja kimpal Tak, ni. masa mula-mula nak belajar tu, mesti akan sakit mata. Aduh. Orang kata kena ambil lesen dulu lah tu. Lesen dia mata berpasir tu betul. Dia mata berpasir. Patutlah mata macam sepet-sepet je ni. Macam ni kan. Dah banyak kena ni. Aduh. Hai. Okey. Baik, sekarang kita nak masuk ke segmen yang ramai orang nak dengar ni.
Kita nak masuk ke bahagian yang boleh tanya pendapatan tak ni? Okey, sekarang kita tahu lah kerja kimpalan ni bukanlah kerja yang mudah orang kata kan. Bukan menjadi pilihan kepada wanita, tapi mungkin lepas ni wanita pun akan menceburi bidang ini juga. Kan, kita nak tahu betul ke tidak bidang kimpalan ni sekarang ni boleh jana pendapatan yang lumayan. Sebab kita tahu sekarang ni gaji minimum kalau bekerja kat mana-mana pun 1,700 ke 2,500. Kalau ada apa? C-sweep C-sweep tu boleh mencecah sampai 3,000 ke 5,000. Mungkin Cik Min boleh share pada kita? Cik Min pula. Tadi Min kan? Cik Min pula. Okey, boleh Cik Min. Okey, kimpalan ni dia sebenarnya dia besar. Tak semestinya kita welding macam grill. Dia besar. Dalam kimpalan ni otomotif ada kimpalan. Betul. Ada juga. Construction ada kimpalan. Ya. Itu yang saya pernah dengar tu. Underwater katanya. Underwater pun ada. Lepas tu apa tu aircraft pun ada. Kimpalan pun ada sekarang. Dia besar. Selagi ada besi. Selagi ada besi, benda nak kita cantum. Dari kimpalan ni bukannya besi saja cantum. Plastik ada. Plastik pun dah masuk dalam kimpalan juga sekarang ni. Banyak plastik apa semua banyak. Dia banyak. Saya ingatkan itu pembuatan punya pula. Dia dalam bidang tu. Jadi okay. Macam kita berbalik kepada Cik Layang kata underwater welding kan. Okay, kita nak sampai ke tahap underwater welding tu sebenarnya banyak step. Banyak step betul. Banyak step, banyak pandai menyelam dulu. Yes. Kalau macam saya tak pandai menyelam tak boleh lah. Banyak step, banyak cost. And then dia punya peluang pekerjaan tu tak besar. Tak ramai. Dia macam kita kerja kerajaan. Specialist kot. Macam kita kerja kerajaan lah. Selagi orang tu tak pencen, kerja tak ada. Dia bodoh seorang. Tapi gaji besar. Dia ada tapi dia. Tapi atas kepada individu. Kalau individu tu sanggup luar daripada overseas, adalah. Ada. Dia banyak dekat overseas lah ni. Memang orang nak. Yes, satu lagi offshore tu dia ada dua jenis. Satu offshore, satu inshore. Inshore tu kalau tengok dekat kapal-kapal tu, dia welding kapal itu inshore. Dia tak dalam. Offshore tu dia dalam 6 meter ke dalam. Dalam laut sana tu. Yes, 6 meter ke dalam. Kan tak tahu ni, kata tanya ni. Yes, 6 meter ke dalam. Macam inshore tu dia tak dalam. Dia 3 meter ke atas. 3 meter ke atas je. Tu beza dia pendapatan inshore dengan offshore lain. Lagi dalam, lagi mahal lah dibayarnya. Yang dalam tu pakai suit. Kalau kita tengok yang tak pakai suit tu pakai coverall saja, inshore. Itu inshore. Yes. Dia tu. Lama ke kalau selam tu tempoh masuk? Dia tak boleh lama. Dia dalam habis oksigen. Paling sebab oksigen satu lagi tekanan. Tekanan lagi dalam lagi tinggi tekanan. Sebab tu bila underwater dia habis, dia masuk dalam satu chamber. Okey. Nak neutralize balik lah supaya hidup. Yes. Jadi dia paling lama pun pengalaman saya masa saya jaga underwater ni, saya tak masuk. Tapi saya jagalah, saya duduk atas. Communication lah. Paling lama pun yang saya ni pengalaman saya lah. Paling lama pun dalam 10 minit. 10 minit. Itu tengok barang yang tu lah. Kalau ada yang critical, lebih sikit lah. Dia buat kerja kimpal lah kat bawah tu? Tak semesti kimpal. Ada inspection je ke apa ke? Cuci pun ada juga. Cuci contohlah kawasan tu ada macam karang-karang kan, coral kan, ada cuci. Kimpalan tu ada tapi untuk kadang-kadang dia temporary lah. Macam dia patch dulu. Tampal. Ini pengalaman saya lah untuk underwater. Best juga ni kerja-kerja cuci coral je. Betul. Pun gaji besar gaji besar. Macam cuci akuarium tu lah. Gaji besar. Ini bukan akuarium biasa Cik Nafi. Saya sebenarnya tertarik dengan Cik Min tadi yang berkenaan dengan C-sweep tu, yang inspektor welder tu. Dengannya Cik Min pun ada certified tu. Boleh share sikit tak? Okey. Pengalamannya dan berapa range selalunya gaji kalau ada C-sweep tu? Saya ada C-sweep dah 15 tahun dah. Dah 15 tahun? 15 tahun tu guys. 2 kali dah renew kan, dah renew. Okey, jadi untuk dia punya rate gaji tu C-sweep tu, dia sebenarnya atas pada pengalaman lah. Pengalaman sebab apa? Macam kita pada klien, customer, bila kita ada C-sweep ni, dia utamakan ada pengalaman. Sebab apa? C-sweep tu tambahannya sijil kita. Yes. Sebab apa requirement? Kita panggil dia ada dia punya standard ISO. ISO you nak kerja ni you kena ada C-sweep certificate, C-sweep ke PCN ke apa ada lah. Dia yang penting pengalaman. Sebab apa? Bila kita dah duduk level wedding inspector, kerja kita untuk solve problem.
Okey. Bukannya kita nak ini tak, kita support bila Welder punya kerja tu dah kurang lah. dah kurang, tak ada. Lebih pada inspection. Masalah tu kita solvekan masalah. Okey. Kira macam kita kata macam kita doktor lah, doktor besi. Dr. C lah ni. Okey, faham. Okey. Tapi si Sweep ni dia international. International. Saya Oh, galakkan, ni international, saya okey. galakkan mana yang pelajar penyakimpalan nak upgrade level, Kena ambil ni. ambil si Sweep. Sekarang saya rasa ATEC pun dah buat dah Betul. ni dah. Attack kita Betul dah tak? ada program sisip Yes. sekarang. Ya. Sebab Jadi masa- setiap company tu dia adalah macam Attack, tak salah saya dia buat 3.0 kan. Ya, betul. 3.0 dah ada tangga gaji dia. Nak lebih 6 angka ke 5 angka, 3.1 lah ke atas. Oh. Itu lah dia tangga gaji lah. Okey. Okey, seterusnya Tanya Bos kita Ijan. nak tanya Bos Ijan dah pula. Sebab Bos Ijan ni businessman. Jadi kita nak tahu kenapa daripada bidang kimpalan seorang welder boleh cuburi bidang usahawan pula. Ni memang kepok ni orang kata. Sebenarnya saya bukan terus dalam bidang kimpalan. Maksudnya dalam perniagaan. Perniagaan. Habis daripada Attack, saya terus pergi. Saya kerja dulu dekat ni Johor Port. Johor Port. Okey, boleh tahan. Nasib tak jadi anda auto welder ni. Dia dah lain. Dia lebih emas. Okey. Kerja lah, adalah 2 bulan. Lepas tu dengan gaji kat sana pun tak puas juga. Pasal saya kerja di bawah orang. Oh lah, tak syok ni. Memang. Ada Asyik orang dengar, atas kan. asyik dengar orang kena bagi kerja push je. dia. Kena push je kan. Jadi saya balik kampung. Kerja dekat tempat yang saya praktikal. Waktu diploma? Masa diploma tu, masa sijil pun kat situ, masa diploma pun kat situ. Keminat betul kat situ tu. Pasal dalam keluarga saya kebanyakannya berniaga. Keluarga usahawan Memang ni. keluarga usahawan ni. Otak usahawan. Saya jadikan pakcik saya sebagai inspirasi lah. Sebab Okey. dia berniaga. Jadi Alright. saya nampak dia daripada kecil kan berniaga. Jadi saya rasa nak cubalah. Nak cuba lah kan. Jadi saya masuk dalam Bidang perniagaan ni. perniagaan ni. Ha. Masa tu tahun 2007 ke 8 itulah. Okey. Dah masuk tu sikit-sikit belajar. Kita bukannya terus Asalnya tahu. tu Asalnya jadi- kita bodoh juga. Betul. Kita tak terus pandai. Kan, pandai Welding, ngimpal tak buka kedai tak pandai lagi ni. Welding boleh lah, tapi nak Pengurusan tu. pengurusan tu Betul, kita tak betul. tahu. Sambil jalan sambil Bertanya belajar, dengan orang tanya agaknya orang, kan. dia gitu. Sikit-sikit kan. Lama-lama boleh lah, adalah seorang dua yang bekerja. Sekarang yang kerja dengan saya tak ramai. Cuma sebab bengkel pun tak besar. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Tapi kerja kimpal ni kalau buka kedai sebenarnya tak menang tangan. Betul. Mana ada orang nak tiba-tiba order satu bingkai pintu je. Mestinya Ada. satu rumah selalunya kan. Ada juga. ada Datang-datang juga. minta weldingan exhaust lah, minta weldingan bracket Oh, lah. ada juga. Itu Itu yang cemet-cemet tu. ya, yang remeh-remeh kan. Ada juga. Tak apa, kita layan. Kita layan je. jugalah. Tapi fokusnya kebanyakannya memang grill rumah lah. Grill, Rumah. awning, apa-apa yang besi lah. Besi kita lah, buat. boleh ambil lah. Boleh. Okey. Best. Sebab sekarang pun kalau ikut kos untuk besi ni pun bergantung kepada jenis yang dia pakai kan. Ya, betul. Kalau iron ke aluminium. Oh, Ya, betul. Kalau sekarang jenis ni pula. banyak rumah pakai jenis apa? Besi lah. Kebanyakannya besi. Besi biasa. Besi. Sebab kalau buat grill ni, kita pasang kat dalam. Jadi tak ada masalah Karat ke apa, kan? Tak ada masalah. Boleh je setakat rasanya seumur hidup orang tu duduk kat situ pun tak, kalau Tak dia tukar dah, tak tukar renovate, dah, itulah dia punya tu. Kan. Betul. Melainkan anak kita bergayut kat situ Yeah. je Nabi. Habis lah. Sekarang pun dah ada teknik powder coating, Powder coating kan. coating, Jadi dia tahan lah. Tahan. Stainless steel Betul, stainless steel betul. lebih tahanan. Okey, Min. Kita nak tanya ni, cepuk emas ni. Agak-agak berapa pendapatan yang lumayan tu untuk bidang kimpalan ni? Pendapatan bidang kimpalan ni dia bergantung kepada bidang yang kita, orang kata apa, trade yang kita ambil lah. Fokus kita. Fokus lah. Kalau underwater
dia tak lari dalam 20. 20 guys. Sebulan? Sebulan. Tak ada. 20 tu dia Sekali job. sekali turun. 20 job. sekali job. Dia sekali dengan insurans dia. 20,000. Lebih kurang macam tu. 20,000 Cik Nabi. Banyak. Dia sekali turun sebab dia punya risiko lah. Risiko. Sebab risiko dia lah. Okey, kalau macam yang tadi yang kata C-Suite 2.0 tu kan, itu selalunya dia duduk dalam company offshore yang biasa-biasa lah, office kan. Dalam tu kalau C-Suite tu selalunya dalam dia paling kurang pun 5,000 lah. Jadi standard rate. Sekurang-kurangnya standard rate 5,000. untuk C-Suite 3.1 5,000 sebab berbaloi dengan kos yang kita ambil. Kos ambil sekarang 8,000. Ush, betul lah. Prof Set tu sendiri dah Takkan kita nak mahal. ambil kos 8,000, gaji kita 3,000. Kan. Okay. Macam saya lah, saya sanggup keluar duit sebab tu lah income tu lah. Tapi dia tak statik lah. Yelah, berubah-ubah. Mestilah makin naik sebenarnya kan. Mana ada Dia- orang makin turun. Dia nak kata macam mana, ada setengah company tu dia bayar allowance. Ada cert, ada allowance. Oh, Okay. dia based on cert pula. Ya, betul. Okey. Dia bergantung Best juga kepada tu. syarikat lah. Oh. Ada selalunya syarikat international lah. International memang dia akan bayar set apa kita ada, dah bayar. Oh, dia bagi kita allowance set. Allowance set. Okey. Macam mana pula dengan Cik Jan. Cik Jan. Satu projek rumah teres anggaran berapa? Ini main minggu ni. Betul, main minggu. Minggu guys. Okey, berapa Saya, tu? Satu rumah Anggaran anggaran lah lebih kurang lah paling Paling cikai lah. paling cikai pun Dah tolak-tolak ni. dah tolak gitu gini lebih kurang lah 5,000 lah. Wah, 5,000. Paling kurang tu. seminggu Satu tu. minggu. Seminggu 5,000. Seminggu punya Ya. kerja. Sebulan kita 20,000 ni, juga. Berapa tahun nak dapat 5,000? Itu jangan kira, jangan calculate macam itu. Itu kasar lah. Ya, kasar. Kasar lah. Kita Kasar tak lah. tentu. Apa tu? Mungkin lebih, mungkin kurang. Mungkin lebih, mungkin kurang, betul. Job yang akan datang belum tentu kita dapat sebiji rumah. Ya, Kadang, betul. Okey. sekeping pintu je, sekeping tingkap. Okey. Dia ada Turun naik. pro and Turun naik kontra. lah. Ya, ada turun naik. Ada turun naik. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah sentiasa ada lah. Sentiasa ada. Sentiasa Kerja ada. tu sentiasa ada. Ah, Tak Tapi, pernah putus. tapi yang pastinya lepasan TVET sentiasa ada kerja. Ya, betul. Biasa ada kerja. Betul. Itu nak dapatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan tu lah sebenarnya. kan. Mula-mula tu. Yang Okey. penting kat situ. Betul. Okey, ni kita nak tanya tentang pengalaman lampau ni. Saya kira mungkin dah mencecah belasan tahun kot. Macam mana suasana pembelajaran waktu dulu dekat ETEK Batu Pahat lah. Kita senang sebab itu yang bersama-sama kan, ETEK Batu Pahat. Banyak teori ke lebih banyak praktikal? Kita mula daripada Jan dulu. Banyak praktikal. Praktikal Banyak praktikal daripada okey. teori. Okey. Tapi ialah masa saya masuk dulu, mesin belum banyak. Baru. Yelah. Baru saya lebih kurang pengambilan yang kedua ataupun ketiga. Betul. Lah. Betul. Masa buka ETEK tu. ETEK baru buka waktu tu. Jadi Okey. mesin tak buka banyak. 2000. Buka 2000 kan. Betul. Jadi mesin tak banyak. Adalah sebiji dua. Jadi apa tu? Satu batch berapa orang waktu tu? Ingat lagi tak? 30. Ui, banyak ramai, juga ramai. tu. Ramai juga. Ramai. Okey. Jadi kalau pagi tu kadang lebih banyak dekat bilik Alamak, okey. daripada dekat kadang datang lambat. Itu biasalah. Kalau datang lambat tu faham je lah. Nanti kena denda lah kan? Kena denda. Turun itu sama 10, lah. turun 20. Ingat tak lagi siapa nama lecturernya waktu tu? Selalu bagi saya denda. bawah Encik Azrul Hisham. Oh, si Syam eh? Yeah. Oh, Ada lagi? Ada beliau lagi. masih ada lagi Yeah. sekarang ni? Dia Okey. masa dia mula-mula kena posting, Memang dia jadi- ETEK Batu Pahat tu? dia Yes. jadi pengajar. Wow. Oh, ada lagi Ini cikgu kalau tu. kita Ada dapat lagi cikgu. power khas ni. Itu yang saya ajak dia, tapi dia ambil kerja dia kan. Ya. Melaka kalau tak silap. Dia PPL sekarang ni. Ya, dia PPL, banyak keluar. Betul. Oh, okey, memang praktikal lah yang lebih banyak waktu dulu lebih banyak kan. praktikal, Itu memang orang kata memang bidang kita lah. Memang kemahiran kita 70% praktikal, amali dan 30% Ya, adalah betul. teori. Betul. Kan? Kalau dengan Min sendiri, macam mana rasanya?
Seronok tak belajar kalau praktikal lebih banyak daripada teori ni sebenarnya? Dia memang kita ambil bidang kimpalan ni memang kena praktikal Banyak praktikal lah kan? Sebab dekat industri memang kita praktikal je. Teori tak ada buka buku sangat ni buka buku kan? tu bila kita dah level QC ke apa. Management Okey. Sama juga saya beza dengan Cik Ijam ni. Cik Ijam ni satu batch je, tak jauh pun. Jadi kita memang antara batch yang rapat, saya batch dengan dia je. Junior ada tiru-tiru assignment tak ni? Macam-macam atas senior dengan junior tak rapat tau. Kita tak apa-apa rapat. Saya dengan batch dia memang rapat lah. Rapat dah dulu tu memang rapat. Ada perempuan ke? Tak ada. Ada perempuan ada. Pengajar lah. Pengajar je. Pengajar ada perempuan. Ya, pengajar ada tak perempuan. ada tu. Macam Cik Jan, Bizal, Polizal. Puan Cik Ros. Cik Ros. Saya Salma. Manalah Cik Ros sekarang ni? Dia bila saya keluar, dia ke Tangkap kalau tak silap. LP Tangkap. Pindah ke sana. Dia pindah ke sana. Saya Puan Salma, Puan dah kahwin belum panggil rasanya. Cik Salma. Cik Salma apa pun tak sempat jumpa kita. Tapi rasanya Cik Dayang kenal saya punya cikgu legend, Cik Saipul. Saiful Bahrin. Cikgu saya tu. Kenal sangat. Masih berada di situ. Cikgu saya. Legend tu. Kita kena pindahkan dia. Cikgu saya tu. Masih welding kan? Aduh, masih ada lagi. Dia tahulah macam mana kan budak kimpal kan. Saya dulu nak kata baik tak baik juga. Nakal-nakal lah, nakal-nakal pelajar lah. Kita buat sangka kan. Tapi kita jangan masuk. Okey. Awak kimpal sendiri, awak masuk sendiri. Okey. Tapi buat nakal tu biasalah kimpalan. Tapi bab menolong orang, kimpalan nombor satu. Lecturer mengajar dia akan cek kimpalan dulu, cari kos lain. Cik apa memang kimpal betul. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun kita orang memang suka student kimpalan. Okey, dia sangat sporty. Ringan tangan. Kan betul ringan tangan untuk bantu orang. Betul. Kalau kata masa belajar dulu, apa yang rasa paling susah lah dalam bidang kimpalan ni? Dan satu lagi, sesuai ke untuk pelajar-pelajar perempuan untuk ceburi dalam bidang kimpalan ni sebenarnya? Bagi saya amat sesuai lah. Sesuai sekarang. Sebab apa? Kita punya kimpalan ni dia macam ikut zaman. Trend. Okey. Trend. Jadi macam saya sendiri, saya ada seorang budak praktikal daripada Qualification Shah Alam. Okey, perempuan. Ya, praktikal dekat saya. Okey. 6 bulan. 6 bulan. Bagus boleh. Saya akan ajar, tapi saya macam saya ni, saya akan tengok orang lah. Saya tengok okey, macam dia ni dia boleh welding, simple, tapi saya target dengan dia, saya nakkan jadi dia dalam management. Jadi QC. Dia macam tomboi-tomboi ke? Tak ada. Tak juga kan? Tak ada. Ayu je. Mana ada. Kokot macam Tak ada. saya. Cuma dia agresif lah. Dia agresif. Dia agresif. Kalau dari segi performance tu, pelajar lelaki, pelajar perempuan tu, dia boleh kecap. Dia boleh kecap. Dia macam ni, kalau bab kimpalan ni, kalau ikut skill, dia lelaki lah. Lelaki. Tapi ikut seni, perempuan. Perempuan seni perempuan lebih kemas ni. Betul lah. Sebab perempuan ada seni. Kita suka. Dalam bidang engineering ni, kimpalan ni dia ada combination dengan seni, betul? Ya, betul. Betul tak? Betul. Part mana tu? Saya Dia tak tahu seni ni tu. kimpal ni. Okey, macam kimpalan punya kumai, dia punya bentuk, bentuk rupa bunga dia tu. Alright. Perempuan tangan dia lembut. So lebih kemas lah Kemas maksudnya. lah, nampak kemas. Lagi cantik lah. Yes. Okay. Nanti saya nak suruh anak saya apply kimpalan lah pula. Kalau tahan panas. Okey. Itu kalau kata dari segi orang luar lah, apa yang selalunya salah faham persepsi orang luar terhadap kimpalan ni? Selain daripada yang panas tu, apa lagi? Tangan kotor ni. Tangan kotor tu biasa. Bau besi ni. Bau busuk. Bau busuk. Bau busuk. Okay. Panas. Panas. Memang kerja kat tempat panas. Kan. Apa lagi? Apa lagi Ben? Apa lagi? Apa dia? Bahaya lah, bahaya juga bahaya, tak sebenarnya bahaya. kan. Bahaya tu lah yang Bahaya aku betul. rasa macam dia percikan api dia. kan kalau tak utamakan keselamatan tu risiko lah sikit ya, kan risiko. sebenarnya. Yang bagusnya Dia kimpalan melibatkan ni, gas. dia punya dia jaga safety tu nombor satu. Nombor satu, Yes. betul? Tak cukup PPE tu tak boleh jalan boleh. dululah orang Ya. kata kan. Betul. Betul. Okay, kita dah masuk segmen last ni. Kita nak dengar sikit lah pendapat daripada otai-otai kita ni. Dalam banyak-banyak kerja dalam bidang kimpalan ni, kimpalan pula, dalam bidang kemahiran. Sebab dah seronok bercakap pasal kimpalan ni kan. betul tu. Dalam bidang kemahiran ni, kenapa Min dan Bos Ijan kita rasa kimpalan ni orang patut pilih? Untuk dia, dia explore, dia jadikan bidang pekerjaan dia. Mungkin Bos Ijan dulu boleh jawab.
Dia macam mana nak cakap, untuk pendapatan lah, untuk pendapatan yang lumayan lah. Lumayan Siapa yang berminat lah. Betul. Kalau yang tak berminat tu susah nak cakap. Betul. Budak-budak sekarang ni dia memang tengok gaji sebenarnya. Betul. Betul tak? Dia demand tu. Dia demand tinggi tengok, sangat. Dia baru start kerja lagi dia dah compare tanya dah gaji. company mana bagi dia betul. lebih tinggi. Betul tak? Itu memang saya hadapi. Betul. Itulah. Jadi kalau macam Min pula? Macam saya memang saya akan galakkan lah masuk TVET. Sebab TVET ni dia memanglah nampak macam low class lah. Dia cakap kita ni low class. Sebab kita tak masuk lagi bidang tu. Betul? Bila kita dah masuk bidang tu, kita akan nampak. And then dah habis belajar, kita start kerja, kita akan nampak betapa pentingnya kemahiran ni TVET. Skill tu orang kata kan. Sebab okey lah, contoh macam saya, ada 2-3 orang, satu syarikat, dia hantar datang saya punya office lah, belajar pasal kemahiran lah. Sebab apa dia datang, dia ni bahagian admin je, tapi dia bahagian teknikal. Dia nak tarik orang datang tu, dia kena tahu pasal teknikal. Betul. Bila dia tak tahu pasal teknikal, contohlah dia nak tarik, syarikat dia ni ada buat timpalan welding apa semua, dia kena tahu selok belok welding. Betul. Macam mana macam ni kan. And then satu lagi kadang yang datang pun dia punya customer pun bukannya orang Malaysia, luar. Jadi dia perlu tahu sikit basic lah, macam mana. And then saya sendiri pun, insyaAllah anak saya pun saya akan nak masukkan dalam skill ni lah kan, kemahiran ni. Sebab saya sendiri pun kemahiran. Jadi mungkin syarikat saya dia boleh ambil alih. Betul. Dah jadi legasi. Legasi, betul. Kalau semua nak jadi doktor, siapa nak jadi juru gimbal? Tengok gaji tadi kan doktor bukan lah. Kemahiran negara kita ni naik sebab kemahiran. Betul. Kemahiran tak ada, negara kita tak jalan. Betul. Tak bergerak. Kita ke arah teknologi orang kata kan. Setakat kita tahu knowledge je tapi skill kita tak ada, tak ke mana juga ni. Betul juga. Kunci apa tu negara kita membangun melalui TVET lah. TVET lah kan. Sampai bila Tapi dulu kita tak nak dipandang. mengharapkan. Dulu kita tak dipandang Dulu TVET tak dipandang. Sedihnya. Betul. Kan? Second choice. Second choice tapi sekarang kita puas nak menapis student kita ni sebab dah ramai dah yang minta. Kan? Kita nampak trend tu berubah. Trend dah berubah. Lebih kepada akademik. Sekarang trend tu berubah kepada kemahiran. Sebab industri sebenarnya. Industri dia dah pandang budak yang boleh buat kerja. Betul. Bukan budak boleh pilih-pilih buku je. Tanya boleh jawab, cuba buat. Tak boleh. Kan itu kita tak nak tu. Sebab rugilah. Kita rakyat, kita Malaysia ni banyak institut latihan. Betul. Awam ada, swasta pun ada. Betul. Takkan kita nak kalah dengan foreigner. Kan betul lah. Foreigner kita kena beat dengan foreigner lah. Betul. Foreigner datang kosong. Dia datang sini kadang-kadang dia mula daripada sampah, helper kan. Tapi boleh jadi welder. Lalas jadi welder. Kita ada institut latihan kemahiran banyak. Tapi student yang jadi welder ke tak apa ramai. kemahiran tak ramai. Betul. Mungkin diorang nak bekerja yang bertali leher dan blazer katnya. Tapi juru kipas pun dah tunjuk sekarang dah boleh pakai kan? blazer. Kita apa orang kata jemput khas ni masuk podcast kita ni. Boleh terkenal juga ni kat media sosial kan. Lagi-lagi budak sekarang ni dia lebih macam tu lah, dia suka dengan media sosial je. Yang kata lara-lara macam tu sekejap-sekejap je tu kan. Tapi sebenarnya benda tu pendapatannya tidak terjamin. Kan? Kalau dia memang betul-betul dia ambil skill tu, insya-Allah dia boleh pergi mana-mana. Betul tak? Satu lagi kimpalan ni dia satu bidangnya portable kita panggil. Portable tu maksud dia pergi mana-mana cabangnya boleh besar. Boleh hidup. Betul. Dia macam satu pokok, dia banyak dahan. Banyak dahan. Macam tu selagi ada besi lah macam tadi tu kan. Selagi ada besi lah. Ada pembangunan, ada. Selagi tu diperlukan kan? Ya betul. Cuma itulah dia perlu dapat orang kata guideline yang betul lah. Yalah. Kadang-kadang kita ni sudah belajar tapi tak dapat guideline yang betul. Jadi dia tak tahu mana dia nak capai kan. Arah dia nak pergi tu. Sebab sekarang ni senang, cikgu-cikgu pun banyak tolong. Betul. Zaman saya dengan Jan tak ada. Sendiri cari. Tapi inilah hasilnya ni. Betul. Tengok ni dia. Sebab itulah kita nak alumni Attack Batu Pahat ni datang share balik pengalaman. Betul. Biar generasi baru yang baru ni boleh nampak mana laluan yang sepatutnya diorang pilih. Kita ada podcast 2.0 lepas ni. Jangan Nabi. Kan? Okey. Betul.
Ada. Okey, seterusnya saya nak tanyalah, macam mana agak-agak kita boleh tukar persepsi akan datang orang-orang di luar sana berkenaan dengan TVET ni? Sebab kita nampak sekarang ni TVET dah dicanang-canang dan Betul. pihak kerajaan pun dah banyak bantu untuk memperkenalkan TVET. So sebagai kita, sebagai orang Dah biasa memang dalam bidang ni dalam kan? bidang TVET ni, apa agak-agak kita boleh bantu untuk ubah persepsi masyarakat kat luar sana tu? Cik Min. Saya lah. Ya, Okey. betul Cik Min. Kalau saya, pendapat saya lah untuk ubah mentaliti Masyarakat ni, kita starting dengan ibu bapa lah. Starting ibu, betul? Ibu bapa yang daripada penting. rumah. Ya, betul. Ibu bapa yang penting. Kalau ibu bapa tak ada bagi moral support, anak ikut kawan-kawan, dia akan jadi Hanyut lah. Hanyut. hanyut lah. Ibu bapa lah. Kita macam contohlah, kalau macam attack sendiri, buat satu macam apa, bus apa kita panggil tu, Apa tu? Pameran kejayaan tu kan. kita kena bagi Tarik kepercayaan minat tu, ibu bapa ibu dulu. bapa Ibu bapa baru, ibu bapa boleh guide anak-anak dia. anak-anak dia Betul. lah. Kadang anak-anak ni dia tak nak dengar cakap orang lah. Dia Mak lebih bapak dia kepada cakap kawan. dulu. Okay. Sebab zaman sekarang ni lebih kepada kawan. And then satu lagi zaman kita panggil apa? Zaman sekarang Alpha. Alpha, Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z ni dia nak ada bukti tau. Betul, dia orang visual. Dia orang selagi nampak. tak ada bukti dia takkan percaya. Tak nampak kaya tak nak follow. Betul. Nak yang kaya je. Nak yang kaya je. Sebab saya alami sini, sebab ada kawan saya tu, dia nasihat tak Ha, jalan. tak jalan. Saya nasihat jalan. Oh. Sebab apa, dia nampak Dia saya nampak. Betul, betul. macam mana. Betul. Pilih macam- kawan yang ya, betul betul. tu Ya, sebenarnya betul. sangat Ya, mempengaruhi betul. lah kan Dia itu pendapat saya lah kan. Sebab macam tempat latihan ni dia 50% je. Betul. Kita yang bagi tu. 50% Sendiri, lagi Sendiri, Sebab macam Cik Jam kata, zaman kita orang mesin tak ada. Tak banyak. Tapi macam mana kita Berkongsi boleh tu. Tapi Kongsi. boleh go. Yes. Betul, kita kongsi. Lebih jauh kan Kongsi. waktu tu. Tapi sebab Kan? semangat nak belajar tu ada. Semangat tu kan. Macam mana pun jadi. Ya, betul. Kan? Minat. Tak main-main lah orang kata kan. Betul, Bukan betul. sekarang ni aduh. Macam ni Bos Ijam pula. Kalau kata sekarang semua orang nak bekerja, tapi sebenarnya dalam bidang timpalan ni, selain bekerja, kita pun boleh jadi majikan. Betul. Betul? Betul. Macam saya cakap tadi lah kan, kena ada kemahuan, kena ada minat. Betul. Kena jumpa orang yang betul. Kalau tak Ya. tahu, dapatkan nasihat. Betul. Bukan duduk sajalah bukan duduk orang saja, kata. ya. Siapa-siapalah yang berminat nak menceburi dalam bidang perniagaan dan timpalan ni, dapatkan nasihat dulu. Betul. Peluang tu Lepas banyak peluang tu banyak. Cuba. Tak cuba tak tahu. Betul. Masuk dulu dalam bidang tu. Masuk dulu. Macam Bos Ijan kan, Ya. buka bengkel dia tu mesti di area perumahan ke macam mana? Kampung Kawasan ke? Pekan. Kawasan Pekan kan? Kawasan Pekan ni. Ramai kawasan tak kampung. anak-anak siapa-siapa yang datang kat kedai Ramai. tanya macam mana kan? Ramai je kawan-kawan yang sekarang ni pun ada satu pekerja saya, dia daripada budak KV, dia LI dengan saya dulu. Dan sekarang masih Terus? bekerja dengan saya. Kan? Silap lepas ni dia pula buka bengkel sebelah pula. Alhamdulillah. Alamak kan. Tapi tak apalah kan. Rezeki Kita bersaing masing-masing. cara sihat. Ya, Orang kata betul. kan. Dan kita rasa bangga kalau kata anak didik kita ni jadi Ya, yang betul. lebih kurang kita atau lebih Ya. baik daripada kita. Yalah, betul. takkan dia tak cakap ni lah bos aku sebelah dia dulu kan. Betul, Dah betul. sama-sama buka kedai dah ni katanya. Sebab tu saya kata bidang kipalan ni dia portable. kan. Nak jadi pekerja boleh, nak jadi majikan boleh. Betul. Dia portable lah. Kan? Dan banyak juga cabang-cabang skop-skop Ya. kerja dia. Jadi Betul. pengajar pun boleh sebenarnya. Betul, kita jadi kan? pengajar. betul. BTO ambil BTO kat Syah, boleh jadi pengajar. Betul. Betul. Dia banyak. Kimpalan ni besar. Skop Best. dia besar, skop dia besar. Besar. Betul. Okey. Terima kasih banyak kepada TC Muhaimin bin Muhammad dan Encik Muhammad Syahrizan bin Muhammad Omar atas perkongsian yang sangat membuka mata. Untuk anda yang tengah fikir hala tuju hidup, ingat, tak semua orang perlu pakai kod dan tali leher untuk berjaya. Kadang-kadang, tangan yang kotor itu lebih bernilai. Jangan lupa follow podcast Tangan Kotor Poket Tebal dan kongsi episod ini untuk anda rasa ia bermanfaat. Sampai kita jumpa lagi, teruskan bekerja dengan bangga. Kami harap perkongsian hari ini memberi inspirasi dan membuka mata tentang pentingnya ilmu kemahiran dalam membina masa depan yang lebih stabil dan bermaruah. Seperti yang sering kami tekankan, tidak ada salahnya bekerja dengan tangan kerana
Dari situ datangnya kemahiran pengalaman dan akhirnya hasil yang mengisi poket dan membina kehidupan. Bagi anda yang sedang mencari haluan atau ingin tingkatkan kemahiran dalam bidang teknikal dan industri moden, kami ingin mengajak anda untuk mempertimbangkan peluang di EdTech Batu Pahat. Dengan kemudahan latihan bertaraf industri, tenaga pengajar yang berpengalaman dan program yang relevan dengan keperluan pasaran kerja, EdTech Batu Pahat ialah salah satu institusi TVET terbaik di negara ini. Permohonan kemasukan dibuka untuk sesi Januari dan Julai dan anda boleh melayari laman web rasmi di www.edtechbp.gov.my atau anda boleh ikuti media sosial EdTech JTM Campus Batu Pahat di FB, TikTok, Instagram untuk maklumat lanjut. Akhir kata, teruskan usaha, jangan malu bekerja dan sentiasa cari ruang untuk belajar. Tangan mungkin kotor, tapi itu tandanya kita sedang bina sesuatu yang bernilai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari TVET Negara. Bye. Bye.